kemungkinan. Bersih pun ada kemukakan 3 pelanggaran undang-undang undang-undang pilihan raya yang telah berlaku baru-baru ini. Jadi kita perlu lihatlah, dan saya harap pengundi-pengundi air kuning caknalah bahawa projek-projek itu bagus. Kalau kita dibantu projek pembangunan itu diteruskan, memang bagus untuk pengundi air kuning. Tapi ni masalah dengan Komeng. Bila berlaku kematian wakil rakyat mati, maka ada PRK. Waktu itulah pembangunan sampai. Dan saya rasa waktu sebelum ni saya percaya Adun tu dah minta lah pun. Tapi tak dapat. Sekarang ni bila berlaku kematiannya, pembangunan pun sampai. Ni taktik yang DAP pakai. Tapi yalah, mungkin dia orang belajar pada BN dululah. Dan saya rasa pengundi di air kuning nampak benda ni. Dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia dah nampak benda ni, di mana wakil rakyat mereka perlu mati baru mereka dapat pembangunan. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali bersama dalam podcast Ramai Yang Sindir bersama saya Dr. Afif Bahardin, Ahli Dewan Negeri Taman Medan, dan saudara Naim Brandage daripada Pengarah Komunikasi Armada Nasional. Apa khabar Naim? Khabar baik, terima kasih YB. Busy minggu ni? Terlalu busy. Macam-macam isu. Baru ni saya dengar Naim pun kena lagi dengan MCMC. Baru ni ke? Tak ada. Sekarang ni yang ke-9 lah. Ke-9? Akaun yang ke-9. Boleh buat ni lah, nanti kita boleh register pada Malaysia Book of Record. Berapa banyak yang Naim akan kena. Saya kena check. Sekarang ni rekod berapa. Wah. So, then kita boleh buat anugerah lah hujung tahun nanti. Siapa yang paling banyak kena tindakan dengan MCMC. Kita akan membicarakan tentang retorik dan juga apa yang berlaku sepanjang tempoh kempen di PRK Air Kuning di Perak, Tapah. So Naim dah pergi sana dah? Oh, sudah. Dah kempen dah? Ya, 2 hari yang lepas. 2 hari lepas. Macam mana Naim lihat respon masyarakat terhadap Perikatan Nasional di sana? Bagi saya okey untuk PRK. Respon yang baik bagi penduduk-penduduk yang saya jumpa lah. Saya tak tahu dia orang bias ke apa, tapi nampaknya mereka lebih berkecenderungan kepada Perikatan Nasional. Tetapi masalahnya saya tak jumpa semua penduduk, jadi saya tak boleh bagi keputusan yang betul lah. Yang tu kita kena tunggu hari Sabtu. Sabtu ni akan mengundi calon kita, Ustaz Muhaimin Abdul Malik, anak tempatan Air Kuning, mempunyai tauliah untuk mengajar agama, guru agama, mempunyai pondok beliau sendiri di situ. Sudah lama berkhidmat dalam masyarakat, merupakan yang di-Petua PAS Kawasan juga. Bermula pada Kaumbi daripada peringkat pemuda sehingga menjadi yang di-Petua PAS Kawasan Tapah sekarang ni. Kandidat yang saya rasa cukup baik lah. Lebih muda dan lebih energetik berbanding kandidat Barisan Nasional dan juga Parti Sosialis Malaysia, PSM. Dan antara, kalau kita tengok sepanjang tempoh kempen ni ada banyaklah isu yang dibangkitkan, yang dimainkan. Isu yang paling best sekali adalah bila video viral melibatkan Menteri KPKT, Ngakomeng. Ni saya suka komen pasal Ngakomeng ni. Dia buat satu video bersama dengan beberapa penyokong-penyokong Barisan Nasional. Dia sebut UMDAP, yang lain ni sebut mantap. UMDAP mantap, menjadi war cry untuk PRK Air Kuning. So Naim, adakah ini menunjukkan satu penerimaan bahawa UMDAP ini akan menjadi formula politik atau satu coalition baru yang akan kekal sehingga PRU akan datang, yang mana menunjukkan bahawa UMNO dan DAP sekarang ini berkedudukan dan akan terus berpadu menjadi satu entiti yang dinama UMDAP mantap? Sangat-sangat menarik. Saya terpaksa mengaku yang bila saya tengok video tu buat pertama kali, saya mula-mula ingat AI. Tapi nampaknya betul lah. Saya cringe mula-mula saya tengok video tu. Saya tak percaya benda tu betul. Tapi nampaknya betul. Kenapa saya percaya benda tu tak betul pada mulanya? Kerana kalau saya lihat sebelum ini, pimpinan-pimpinan UMNO dan pimpinan-pimpinan DAP sebelum ni cuba untuk create sedikit wall. Yang kata tidak, DAP masih DAP dan UMNO masih UMNO. Jadi mereka bekerjasama kerana titah daripada Yang di-Pertuan Agong.
Bukannya kerana UMNO suka DAP ataupun DAP suka UMNO. Tetapi nampaknya nada dah sedikit berubah pada pilihan raya kecil air kuning ini, di mana nampaknya UMNO dan BN lebih erat bersama. Jadi saya rasa analisa berkenaan dengan perkara ini perlu dibuat oleh penduduk-penduduk di air kuning lah. Sama ada pengundi-pengundi UMNO mahu undi calon yang begitu rapat dengan DAP, dan sama ada pengundi-pengundi yang sokong DAP sanggup untuk mengundi calon UMNO. Kerana kalau kita ingatlah, selama berpuluh-puluh tahun dua entiti ni bergaduhan, dan dua entiti ni adalah seperti api dengan air. UMNO kononnya kata DAP ni nak mansuhkan hak Bumi Putra, dan DAP ni pula kata UMNO ni nak cuba tarik balik hak orang-orang Cina dan sebagainya, berkenaan dengan pemakaian, berkenaan dengan boleh tengok movie ataupun tidak. Jadi nampaknya kerjasama UMNO dengan DAP ni nampaknya makin lama makin rasmi, makin lama makin rapat, dan bagi saya, bagi pandangan saya, ini akan menimbulkan sedikit ketidakselesaan dari kalangan pengundi. Pengundi-pengundi UMNO akan merasa tidak selesa dengan DAP, pengundi-pengundi DAP rasa akan tidak selesa dengan UMNO. Itu jangkaan saya. Bagaimana pula dengan YB? Saya merasakan mungkin pada ketika itu pemikiran dengan Komeng adalah dah halang-halang selalu kena panggil umdap, maka dia fikir dia embrace, dia own it lah. Dia terima seadanya umdap tu, jadi disahut pula oleh pemuda-pemuda dan penyokong aktivis Barisan Nasional tu. Pastinya ni telah menyucikan kedua-dua belah pihak lah. Mana di peringkat UMNO pun DAP ni dah suci, bersih. Di peringkat DAP pun mana BN dan juga UMNO ni telah suci, bersih lah. Seorang Komeng ni jawatan dia bukan kecil dalam DAP ya. Dia juga antara yang mempunyai pengaruh besar dalam DAP. Jadi lebih pula lagi di Perak. Dengan Komeng ni sangat sinonim lah dengan Perak, di kawasan Perak ni. Dan bila saya tengok cara beliau itu, memang beliau bangga lah. Dia bukannya buat umdap tu dalam keadaan terpaksa. Dia dengan semangat, dengan senyumnya, dengan gelaknya, umdap mantap. Jadi inilah war cry terbaru UMNO, dan ni makna lepas ni dalam Perhimpunan Agung UMNO dia dah tak sebut lagi lah hidup Melayu ke apa, dah tak boleh sebut lah. Dia kena sebut umdap mantap. Jadi pada ni kita akan tengok lah Datuk Seri Zahid Hamidi akan sebut umdap mantap pula dalam Perhimpunan Agung UMNO nanti. Saya tak sabar nak tengok itu berlaku, kerana saya percaya keikhlasan Datuk Seri Zahid dan juga pimpinan DAP untuk bergabung ni dah nampak lah. Mereka ni cukup ikhlas nak bersama, mereka nampak cukup serasi bersama, maka biarlah mereka bersama. Kepada yang tak bersetuju tu, anda ada pilihan, boleh ke Perikatan Nasional, baik sama ada daripada UMNO, baik sama ada daripada DAP, atau mana-mana parti. Kita ada Perikatan Nasional yang boleh menawarkan alternatif kepada gabungan umdap ini. Dan di PRK ni juga kita dapat tengok ada isu-isu lain juga yang dibangkitkan. Hari ini kita tengok rakan-rakan kita, ahli-ahli parlimen sebagainya pada Perikatan Nasional dipimpin oleh saudara Yang Berhormat Fadil Syari. Mereka sebelum ni telah membangkitkan tentang isu pencerobohan, isu peladangan haram ni. Kalau di Raub tu durian, ni ladang babi haram, yang mana menyebabkan keluar discharge masuk ke dalam sungai. Bahkan laporan berita yang saya baca tadi memang menunjukkan testing atau kajian yang mereka lakukan terhadap air sungai itu memang menunjukkan ada kesan trace daripada najis-najis babi masuk ke dalam sungai ini dan mencemarkan sungai yang menjadi saliran kepada tanaman-tanaman di kawasan air kuning ini. Ini antara isu yang dibangkitkan lah, tentang isu ladang haram dan juga isu ladang babi yang tidak mengamalkan sistem tertutup. Saya difahamkan dulu ketika saya jadi Exco Pertanian di Negeri Pulau Pinang, saya difahamkan enactment peternakan babi ni dah berlaku di Perak.
Maknanya selalunya enactment ni, dalam enactment tu adalah mensyaratkan supaya semua ladang babi ni mestilah secara tertutup. Tertutup ni, saya pernah Saudara Naim pergi melawat di ladang babi yang tertutup. Memang tak ada bau. Tak ada bau, masuk macam masuk resort. Bahkan yang saya pergi lawat tu adalah di dinding di Perak. Saya tak ingat tahun berapa, tapi masa mula-mula saya jadi exco di Pulau Pinang tu, saya pergi, saya masuk macam resort, tertutup semua, tak ada bau. Even saya berdiri sebelah ladang tu pun saya tak ada bau apa. Dan saya masuk ke kandang tu, dia adalah office dia apa semua, ada meeting room dan sebagainya. Kita masuk, kita duduk, sit down, kita dapat tengok lah melalui cermin kaca tu, babi tu semua ada kat situ, sedang makan dan sebagainya. Dan di hujung setiap dinding tu dia akan ada ventilation besar, kipas yang sangat besar. Rupanya saya difahamkan babi-babi yang ada dalam ladang tertutup ni, daripada lahir sampailah nak disembelih nanti atau nak dijadikan food product, duduk dalam aircon sebab tak nak ada bau ni. Mana lagi dahsyat daripada orang lah. Kita pun kadang keluar juga, ni tak ada, dia duduk je dalam tu. Sebab ni production dia dalam bentuk ni, bukan ladang yang style kampung dan sebagainya. Bahkan kalau dan cara mereka cuci dan sebagainya, sebab bila duduk dalam aircon, maka dia punya kumbahan dia tu agak minimal. Maka mereka bersihkan, dan kumbahan tu mereka akan rawat sebelum discharge. Hanya air bersih saja masuk dalam peparitan kita. Dan sebahagian besar pun mereka tak discharge pun, no discharge pun, sebab mereka akan kumpul, mereka gunakan tu untuk energi lah, untuk electricity dan sebagainya. Itu yang dibuat dalam konsep ladang tertutup. Kalau dalam sungai ni ada trace, maknanya most likely ni bukan ladang tertutup. Ini adalah ladang terbuka, yang mana satu perangai, bukan perangai lah, biologi babi ni. Saya tahu ni sebab saya exco pertanian lain, bukan sebab saya bela babi. Tapi sebab saya exco pertanian, saya difahamkan oleh peternak-peternak sebelum ni bahawa dia tak ada liang peluh babi ni. Jadi dia tak boleh nak regulate sangat dia punya temperature badan dan sebagainya. Jadi kalau panas, mereka akan jirus dengan air. Jadi mereka akan banyak guna air untuk jirus babinya pagi dan sebagainya, tengah hari dan sebagainya. Maka air itu banyak keluar. Jadi kalau ladang yang terbuka, ladang yang lebih pula ladang haram, jadi najis-najis semua akan keluar, dia akan terus salir, dia masuk dalam sungai. Atau kalaulah dia ada rawatan pun, tetapi kerana limpahan terlampau banyak, maka mereka akan discharge sikit supaya mereka dapat tahan dekat dia punya tempat kumbahan dia lah. Jadi ini antara isu yang berkaitan dengan ladang babi ni memang real lah. Jadi sebab tu bila Perikatan Nasional bangkitkan isu ni, saya nampak Kerajaan Negeri terpaksa respon lah. Dan sebab tu berbalik kepada PRK Air Kuning ni, selain pada isu babi, selain pada isu UMDAP tadi, antara isu yang saya nak respon juga kepada Menteri Besar bila ditanya tentang adakah UMNO telah hilang taring di negeri Perak dan sebagainya, Menteri Besar jawab bahawa takkanlah UMNO ni dianggap hilang taring, kerana dengan 30 ahli parlimen pun mereka ada timbalan Perdana Menteri, ada timbalan menteri dan sebagainya. Kemudian Menteri Besar Perak pula jawab, di Perak ni kami ada 9 jadun, tapi kami dapat jadi Menteri Besar. Maka melihat jawapan Menteri Besar tu, pertama saya kenal secara peribadi Menteri Besar ni, saya sedikit kecewa lah, kerana bila dia jawab begitu menunjukkan sikap bahawa dia sanggup, walaupun UMNO sekarang ni telah dilihat menjadi UMDAP, dia sanggup mempertahankan itu demi untuk hanya jawatan dan juga kuasa. Walhal kita tahu situasi yang mereka hadapi sekarang adalah mereka kena kecam teruk, ahli mereka mula hilang, vote share UMNO semakin berkurang, dan saya rasa kalau ini berterusan, this will be the doom for UMNO, yang mana mereka akan terus mengecil dan mengecil. Tetapi saya harap itu akan menjadi perkara yang baiklah untuk Perikatan Nasional pada masa akan datang. Jadi Naim, apa harapan Naim untuk PRK Air Kuning ni? Semestinya saya harapkan kemenangan bagi calon Perikatan Nasional di sana. Bagi saya itulah, pengundi Air Kuning kena fikir betul-betul. Apabila kita buat lawak ataupun buat jenaka pasal Wabi dengan komik, pasal UMDA, pasal
ahli-ahli parlimen, DAP dan sebagainya, itu satu side lah. Tetapi yang paling penting sekali, diorang kena fikir bahawa DAP dan UMNO ni, diorang melambangkan ideologi-ideologi yang berbeza. Diorang melambangkan peraturan-peraturan, diorang melambangkan pelaksanaan-pelaksanaan undang-undang yang berbeza. UMNO mempunyai satu imajinasi Perak yang berbeza berbanding dengan DAP. Dan apabila mereka ini bersama, seperti di Kerajaan Persekutuan misalnya, kita boleh nampak di mana telah berlaku satu peningkatan membabitkan isu-isu kaum dan agama. Kerana kalau kita lihat yang banyak bergaduh sebenarnya sekarang ni bukannya Perikatan Nasional dan DAP pun, tetapi adalah UMNO, Ketua Pemuda UMNO terutamanya, dengan ahli-ahli politik DAP yang lebih ekstremis seperti YB Ngakorming. Jadi mereka perlu ingat yang ketika mereka membuang undi mereka itu, mereka akan memilih masa hadapan mereka. Dan kalau DAP lah misalnya memegang taring di dalam negeri Perak, di situlah kita pasti bahawa isu-isu ladang babi ini tidak akan menjadi keutamaan mereka. Dan mereka perlu ingat juga yang kalau mereka teruskan perkara seperti ini, inilah kita akan boleh lihat bahawa parti-parti DAP dan pimpinan-pimpinan mereka tidak mempunyai imajinasi, tidak mempunyai visi yang sama kepada negara kita. Isu-isu seperti di Musang King, durian haram tu misalnya, kita boleh nampak pemimpin-pemimpin DAP mempertahankan tindakan-tindakan pencerobohan. Dan berkenaan dengan ladang babi ni pun sama. Berkenaan dengan isu Perak, penjualan arak di Manjoy pun sama. Jadi bila mereka membuang undi itu, mereka betul-betul kena fikir bahawa walaupun UMNO mungkinlah sebuah parti Melayu, mungkin adalah sebuah parti Melayu yang paling dominan sekali di dalam sejarah politik negara, tetapi taring itu sudah tidak ada. Dan mereka sekarang ni terpaksa akur kepada sahabat baru mereka, iaitu DAP. Jadi berkenaan dengan isu Musang King, berkenaan dengan isu ladang babi, berkenaan dengan isu dengan penjualan arak, kita boleh lihat bahawa tiada tindakan tegas yang diambil oleh UMNO kerana mereka tidak boleh. Dan kalau kita lihatlah Setiausaha Agung UMNO misalnya hari ini, Ashraf Wajdi, siap cuba untuk backup DAP. Dia kata DAP, diorang tak upaya untuk mengubah Perlembagaan Persekutuan untuk memansuhkan hak Bumiputera. Dia kata DAP hanya mempunyai 40 kerusi, jadi mereka tidak mampu. Tapi persoalan yang kita perlu tanya kembali kepada Ashraf Wajdi, maksudnya kalau mereka mampu, mereka akan buatlah. Dan walaupun mereka tidak mempunyai ahli parlimen yang mencukupi, UMNO boleh mencukupilah. UMNO boleh tolong cukupkan? Tolong cukupkan jumlah kerusi yang diperlukan. Jadi ini adalah satu situasi yang sangat membahayakan sekali. Dan walaupun mungkin ini tidak akan berlaku dengan kemenangan UMNO di Air Kuning sebagai contoh, tetapi ini adalah melambangkan di mana angin politik negara kita akan pergi. Jadi kalau UMNO menang di Air Kuning, mereka akan lebih bersemangat, persahabatan di antara UMNO dengan DAP akan lebih kuat, mereka akan lebih berani, mereka akan bentuk satu koalisi. Pada pilihan raya umum yang akan datang nanti, mereka akan bertanding bersama, dan kalau mereka menang besar, perkara-perkara yang sekarang ni sedang berlaku akan terus berleretan, akan terus berterusan, dan saya bimbang situasi akan menjadi lebih teruk lagi buat kita. Jadi ini satu perkara yang pengundi-pengundi di Air Kuning perlu fikirkan. YB Ngakorming saya faham dia ada janji ke macam-macam perkara, projek lebih 6 juta dan sebagainya, walaupun bagi saya ianya melanggar peraturan tak apa, kalau ditakdir dia menang, kita petition lah. Kemungkinan bersih pun ada kemukakan 3 pelanggaran undang-undang undang-undang pilihan raya yang telah berlaku baru-baru ini. Jadi kita perlu lihatlah, dan saya harap pengundi-pengundi Air Kuning caknalah bahawa projek-projek itu bagus. Kalau kita dibantu projek pembangunan itu diteruskan, memang bagus untuk pengundi Air Kuning. Tapi ni masalah dengan Komeng, bila berlaku kematian wakil rakyat mati, maka ada PRK, waktu itulah pembangunan sampai. Dan saya rasa waktu sebelum ni saya percaya Adon tu dah minta lah pun, tapi tak dapat. Sekarang ni bila berlaku kematiannya, pembangunan pun sampai. Ni taktik yang DAP pakai. Tapi yalah, mungkin dia orang belajar pada BN dululah. Dan saya rasa pengundi di Air Kuning nampak benda ni. Dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia dah nampak benda ni, di mana wakil rakyat mereka perlu mati
baru mereka dapat pembangunan. Ya. Betul. Jadi ini bukan satu perkara yang patut kita banggakan, tetapi nampaknya inilah perkara yang berlaku di era Malaysia Madani. Jadi podcast Ramai Yang Sindir, kita doakan agar rakan-rakan kita, pengundi-pengundi di Air Kuning, Dun Air Kuning akan keluar mengundi beramai-ramai pada hari Sabtu ini. Jangan lupa memilih calon kita, calon nombor 2 daripada Perikatan Nasional, Ustaz Muhaimin Abdul Malik, calon Perikatan Nasional. Jadi jangan lupa keluar mengundi pada hari Sabtu ini untuk PRK Dun Air Kuning.